11 mayat ditemui dalam rumah. Easter Sunday. Kalau kita bayangkan, mesti rasa macam hari yang meriah kan? Hari keluarga berkumpul, makan sama-sama, anak-anak main, ketawa sana sini. Tapi pada 30 Mac 1975, dekat Hamilton, Ohio, suasana tu bertukar jadi mimpi ngeri. Dalam satu rumah, 11 orang mati ditembak. Dan yang buat semua tu bukanlah orang luar, bukan perompak, bukan orang gila yang lalu lalang, tapi darah daging sendiri. Seorang lelaki yang bernama James Urban Rupert. Kisah dia ni memang antara kes pembunuhan keluarga yang paling tragis dan pelik dalam sejarah Amerika. Okey, jom kita kenal sikit siapa James ni. James lahir pada tahun 1934, anak kedua dalam keluarga. Dari kecil, dia ni memang selalu rasa macam tak cukup bagus. Ayah dia garang, jenis nak anak lelaki yang berjaya, kuat dan hebat. Tapi James ni dia lain sikit. Dia lebih kecil, pendiam dan selalu nampak macam lemah. Tapi abang dia, Leonard Jr. adalah kebanggaan ayah dia. Hebat, yakin dan berjaya. Memang sentiasa jadi anak emas. James ni asyik kena banding je. Kenapa kau tak macam abang kau? Ayat tu dah macam lagu harian dalam hidup dia. Lepas ayah meninggal masa James umur 12 tahun, keadaan tak berubah pun. Mak dia, Charity, pun lebih rapat dengan abang dia. So dari kecil lagi, James hidup dengan perasaan dia ni macam tak penting dalam keluarga. Bila dah besar, jurang tu makin jelas. Abang dia kahwin dengan seorang perempuan yang bernama Alma. Dapat anak ramai gila, 8 orang. Rumah tu memang confirm meriah lah, penuh tawa, bising dengan suara anak-anak. Yang James pula berbeza sedikit cerita dia. Dia cuba untuk belajar engineering, tapi gagal. Tukar kerja sana sini, semua tak kekal lama. Menjelang umur 40-an, James masih tak ada kerja tetap. Duduk sekali dengan mak dia dan masih hutang duit mak sendiri. Mak dia pula selalu bebel pasal tu. Bila nak kerja elok, bila nak bayar hutang. Korang bayangkan, umur dah 41 tahun tapi masih duduk dekat rumah mak, hidup macam tak ke mana.